So what up chat, welcome back to my channel. Dalam video kali ni aku nak kongsi pendapat aku tentang fight antara Conor McGregor dengan Max Holloway. Setelah 12 tahun penantian, kita dapat tengok balik fight tu. Sebelum ni pun ada desas-desus yang kata fight tu kemungkinan jadi, kemungkinan juga tak jadi, atas sebab ramai yang cakap Conor McGregor dah tak berminat join UFC, tak nak fight lagi. Bila member pun dah kaya, banyak duit pun dah banyak, siapa je nak fight lagi kan. Aku pun kalau berkepuk, buat apa aku nak fight lagi, ada gila je. So harapnya fight tu jadi setelah berapa lama fight tu di announce oleh Dana White sendiri. Itu pun pada hari yang sama dengan fight Francis Ngannou di event MVP tu. Lepas dia Francis Ngannou tu menang, diorang buat press conference, Dana White terus umum yang dia nak adakan fight antara Conor McGregor dengan Max Holloway untuk main event di UFC 329 nanti. Dia harapnya fight tu jadi. Aku percaya ramai yang menanti-nantikan fight tu, dan satu dunia aku rasa semua nak tengok. Aku harapnya fight tu nanti boleh beri kita satu fight yang menghiburkan lah. Jadi pendapat aku untuk fight tu, entah, ramai yang cakap yang Max Holloway dalam shape yang bagus. Si McGregor dah usia dah tua. Dia pun jarang sangat, dah 5 tahun ya, 5 ke 6 tahun dia tak masuk fight lagi. Jadi kita tunggu macam mana. Tapi secara peribadi aku lebih suka kalau aku lah kan, kemungkinan Conor McGregor kalah, tapi dia tetap boleh bagi IC yang terbaik lah. Yelah, walaupun member dah tua kan, dah pun jarang training, tapi dia masih boleh, muscle memory dia tak hilang lah. Memang fighter, kalau tu fighter dia tak fighter juga. So harap je Conor McGregor menang lah. So tu je video kali ni. Untuk korang, jangan lupa like, follow, share dan subscribe video ni untuk info terbaru boxing, MMA ataupun UFC. Jadi tu je. This is Fox right now.